Botak ah. Okey. Nama bulan Ramadan. Balik. Sedap roti dia bau dia. How are you? This is my friend. What is your name? Sam. Mahathir Kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, kepada mereka yang sedang melihat video ni, ya Allah, Kau pemudahkanlah urusan mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kau berilah kesihatan, rezeki yang melimpah ruah kepada mereka, ya Allah. Kau panjangkanlah umur mereka, ya Allah. Jika mereka mempunyai kesusahan, Kau pemudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Jika dia orang mempunyai bebanan, Kau pemudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Jika apa yang dia mahukan, Kau perkenankanlah doa mereka, ya Allah. Sesungguhnya Kau bawalah dan jemputlah mereka yang tengok video ni ke datang ke tanah suci-Mu ni, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami hanya memohon kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka yang sedang tengok video ni, ya Allah. Berilah mereka kesihatan yang baik dan sentiasa panjang umur di dunia ni, ya Allah, untuk mereka melakukan amal ibadah yang berpanjangan. Sesungguhnya hanya padamu kami memohon, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jam dah pukul 8.17. 8.17. Tapi dekat luar masih cerah lagi. So first time berbuka puasa lambat. So dekat Malaysia sekarang dah pukul 8, dah buka lah 7.30 tadi dah berbuka. Tapi kami atas flight on the way ke Jeddah, masih belum berbuka. So ni pengalaman lah. Pengalaman bagi saya. InsyaAllah ramai jemaah lagi ke belakang. Anda makan belum? Belum makan lagi? Nak yang mana? Nak yang ini? Belum waktunya lagi. First time. Berapa jam kita puasa? Patutnya 7.30 dah buka. Kayaknya makanan baru sampai tapi tak boleh buka lagi. Lagi sejam setengah sayang baru boleh buka. 9.51. Dia dah hidang lagi sejam. Kau lapar ke? Lapar ke? Oi, memang lapar le. Mana pernah buka lambat macam ni. Chicken biryani pun ada, asam lemak pun ada. Puas saya tak cukup, dia nak order lagi, nampak? Jangan setan tu bagi tahu kamu semua order banyak-banyak. Kita makan dulu apa yang ada. Tengok tu dia nak roasted chicken, dia ingat punya ke western, kedai western tu. Nasi biryani. Nasi biryani. Jangan tambah air. Tambah air. Tengok view kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amana wa la rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jom makan. Teruskan perjalanan kita untuk pergi ke Kota Mekah. Alhamdulillah sampai dah bilik. Tapi kita dapat 4 katil sayang. Bilik walaupun duduk 2 orang, katil. Alhamdulillah, syukur. So sekarang waktu untuk makan. Waktu untuk makan. So sebentar lagi pukul 1.30 kita akan menunaikan umrah. Jom saya makan dulu. Let's go.
sangat ramai. Suasana habis tarawih di Mekah. Sangat ramai. Subhanallah. Macam musim haji guys. Sam pun tak pernah pergi haji, tapi abah cakap lah keadaan dia memang ramai. Tapi sebenarnya ada cerita tau. Waktu Sam record dekat dalam Masjidil Haram tadi, depan Kaabah tu ada cerita. Allah nak tunjuk kebesaran dia. Nanti Sam cerita. Sekarang kita balik hotel dulu. Apa-apa, tengok video ni sampai habis. InsyaAllah siapa saja yang tengok video ni, Sam doakan korang pun dapat datang ke tanah suci ni, dijemput oleh Allah SWT. InsyaAllah. Sam tak boleh tahan, Sam beli juga palmol guys. Dia kata ni palmol merah. Oh okay. So jangan tunjuk-tunjuk sangat. Janji nak bagi tahu kat sini palmol merah. Botak ah. Subhanallah. Pertama sekali jangan gelak kan licin tu. Licin tu. Pegang pun. Subhanallah. Saya bukan orang yang suka botak, tapi saya buat niat satu je, nak keberkatan, nak berkah. Okay, nak redha Allah insyaAllah. Sebab bila kita buat umrah, syarat sah dia adalah kita bertahalul, potong 3 helai rambut. Okay, ada ukuran ada lah. Tapi apa yang Ustaz Mutawif cakap kat Sam, sebenarnya kita niat adalah untuk Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Sebanyak rambut yang tak terkira tu, kita nak Allah ampunkan semua dosa kita. Jadi botakkan kepala bukanlah perkara yang wajib, tapi Sam buat adalah niat untuk mendapat keberkatan Allah. Lagipun Sam dah janji dengan diri Sam, tak salah pun kalau Sam nak botakkan kepala. Mungkin ialah Sam yang nak buat. So dengan ini insyaAllah semoga Allah redha dengan apa yang saya buat. Kat sini tak ada masa nak rehat sebenarnya. Bukan tak ada masa nak rehat, kita jangan rugikan masa kita dengan tidur, rehat dalam bilik. Yang saya belajar lah, kita kena perbanyakkan amal ibadah kita kat sini. Sebab sangat merugikan bila mana kita dah sampai sini tapi kita nak buat perangai macam kita masih lagi kat Malaysia. Jadi saya nak ambil peluang ni untuk grab habis-habisan. Jadi saya buat video ni bila saya ada masa je. Dan saya buat video ni untuk share kat korang lah. Korang boleh tengok sedikit sebanyak. Dan pada masa yang sama, doa dalam hati supaya Allah jemput kita semua datang ke tanah suci ni insyaAllah. Okay? Ustaz Rafiullah. Assalamualaikum. Dia akan datang KL. It's my brother. Alhamdulillah, this very bagus Muslim. Dia datang KL. Dia ada tahfiz dekat Kashmir. Ya. 120 student. Yes, alhamdulillah. Kita doakan sama-sama Ustaz Rafiullah, semoga Allah memudahkan urusan dia. Saya berada di Clock Tower. Okay, memang cantik. Waalaikumsalam. Subhanallah.